Tapi bila Nizam Jamil letak jawatan, ada komen yang mengatakan, oh, tak pasal-pasal Nizam Jamil letak jawatan. Patut kita bagi dulu dia habis musim. Sikit lagi nak habis musim. Patutnya kita bagi dia habis, kita tengok apa yang akan jadi Ligi 9. Liga punya ni. Betul. Aku pun rasa macam tu lah. Aku tak rasa masa yang sesuai untuk Nizam Jamil lepaskan jawatan dia lah. Sebab sikit lagi nak habis. Apa-apa jadi pun Negeri Sembilan tak akan naik sampai top 4 ke top 2, susah lah. Mengikut pada kedudukan mata sekarang, melainkan top 4 tu untuk game ke depan semua dia kalah. Barulah Negeri Sembilan boleh naik. So lagi satu, Liga Malaysia tak ada relegate, penurunan, penyingkiran. So what's the point nak pecat Nizam Jamil? Bagi je lah ada carry sampai habis season kan. Tapi baru kita boleh nilai balik pemain tu boleh ada ataupun tapi buang. Aku rasa ini bukan pemecatan, ini adalah keputusan Nizam Jamil sendiri untuk letak jawatan. Mungkin dia rasa tak boleh bawa dah. Dengan bermaruahnya dia meletakkan jawatan lah, sebab dia rasa bertanggungjawab lah. Kita respect juga keputusan Coach Nizam Jamil lah.